ada wakil grup F. Alright, sebelum tu, ayo kita berikan satu tepukan yang paling gemuruh untuk B International. Okay, so terima kasih B International. Ya, hari ini, 2 hari ini adalah pertama kali saya menghadiri BAS. Tetapi pada pertama kali pun kan, banyak, tak boleh nak cakap, banyak pengetahuan yang saya dapat bawa balik untuk tim. Untuk kali ini saya datang dengan isteri tersayang dan 2 orang ambassador. Sepanjang 2 hari ini, yang paling terkesan, semua RCC memberikan ucapan mereka, memberikan ceramah mereka dengan penuh semangat. Tetapi yang paling terkesan dekat saya, RCCA Siti Hajar. Beliau mengatakan mengembangkan rangkaian secara offline. Kita semua kat sini ambassador dan ke atas. Seperti saya tiba-tiba terjadi ambassador sebab sharing. Lepas tu tak tahu nak buat apa kan. Tetapi untuk maju ke hadapan, kita perlu ada rangkaian yang hebat. Rangkaian kita kena kekal, rangkaian kita kena kukuh. Dan adakah kita pasti setiap seorang daripada IBO ataupun ambassador dalam rangkaian kita tu akan berjaya? How? Bagaimana caranya? RCCA Siti Hajar memberitahu kita harus sentiasa servis, presentable. Bila kita nak pergi jumpa orang, pastikan make up, tak kira lelaki perempuan, make up, be presentable. So all this kecil-kecil, benda-benda kecil-kecil ni memang saya ambil. Dan satu lagi dia cakap, sentiasa servis supaya kita dapat cari fighter yang akan jadi leader yang hebat dalam rangkaian kita. Seterusnya, no pain, no gain. Kalau tak ada tindakan, tak ada pencapaian. Satu lagi saya ingat, beliau berkata, you have to sentiasa bersedia sebab you akan bakal menjadi Crown Ambassador. Memang sangat-sangat saya terkesan. Saya ingin berhasrat sebelum hujung tahun ini untuk menjadi Crown Ambassador. Dan BAS seterusnya saya akan bawa sekurang-kurangnya 5 atau 7 orang ambassador baru ke BAS. Dan akhir kata, sebelum saya belum menjadi speaker di atas dewan, di atas pentas ini, saya akan tetap berjuang. So kepada kita semua, see you at the top. Semoga kita jumpa di puncak kejayaan. Terima kasih.